Nama guys, ini adalah KJ Motor 421. Dia sama macam 450 RR tapi versi naked lah. Dia punya horsepower 37 Nm dengan 77 horsepower. So 4 inline. Yang best ni dia punya engine adalah engine 4 inline. So kita try dengar dia punya bunyi dulu. Okay, so ini bunyi dia. Enjin dia sama macam enjin motor cikgu yang 450 RR. Jom kita tengok apa yang ada kat motor ni. Tapi motor ni belum launch lagi. Dia pun nak tunjuk. Dekat bahagian depan ni dia main dengan brake Brembo radial jenis dual. Lepas tu dia main dengan fork Mazuki yang kita boleh laras dia punya rebound dengan compression. Tayar ni, tayar Migra radial daripada CST. Tayar ni memang terbukti memang best lah. Okay, dekat bahagian depan dia ni main dengan lampu DRL lah. Jenis macam taring, fang macam motor jenis full fairing tu. Dan dia juga ada main dengan lampu projector headlamp lah, memang terang. Tapi cikgu paling suka apa dia tau? Dia main dengan macam ni. Side mirror, lepas tu ada guard kat depan ni. Tak pernah je cikgu tengok ada gabungan dua ni. Mungkin boleh letak kat SRT 450. Okay. Brake pump dia pun boleh tahan besar lah, dia punya size. Okay. Dan yang paling best motor ni sebenarnya dalam banyak motor yang cikgu pernah try dan cikgu pakai, dia punya clutch memang sangat lembut. Enjin dia ni ada 4 dapak lah kalau kita boleh tengok kan. Ada 4 dia punya manifold tu. 421cc 77 horsepower. Top speed berapa? Kalau 450 SR boleh dapat around 220-230. So motor ni tak mustahil lah dapat speed dia 200 km sejam yang lebih lah. Tapi enjin ni memang sangat-sangat smooth. Motor ni dia main dengan brake belakang jenis Brembo dengan steel braided hose, ABS depan dan belakang. Dia punya monoshock daripada Mazuki yang kita boleh adjust dia punya rebound dengan compression. Dekat bahagian belakang ni dia tak banyak beza lah dengan model SRK 450R tu. Cuma bahagian ekor ni dia tak ada kamera. Dengan dia punya signal belakang ni dia pendek sikit. Yang lain tu semua sama. Kapasiti tangki dia masih 15 liter. Tapi untuk versi naked ni kita dapat screen yang kecil sikit lah daripada SRK 450RR. Dekat handle tengah ni pula kita dapat USB charger untuk Type A dengan Type C. Yang paling best kita dapat fork yang adjustable compression dengan rebound daripada Mazuki. Okay guys, kalau harga dia bawah 25,000, boleh beli ke tak boleh beli? Cuba komen kat bawah.